Hai geng. Hari ni aku nak ajar korang ataupun nak share dengan korang cara nak pakai balaclava yang jenis macam ni. Ada dua jenis balaclava. Satu yang macam ni, satu lagi yang jenis macam ni. So forget it lah. Cara-cara pakai ni bukan aku yang tentukan. Aku pun belajar daripada orang. Aku pun tengok-tengok video orang pakai. Macam-macam lagi cara ada. Cuma korang boleh tengok kat tempat lain lah. Okay, yang pertama adalah aku nak pakai yang cara basic saja, iaitu bahagian atas saja. Okay lah. Cara kedua, yang macam ni saja pun boleh. Okay, cara yang ketiga, kalau kau nak buat atas dan juga bawah, kau ambil balik yang bawah ni, terus jadikan dia sebagai tudung. Okay. Betul korang adjust lah korang punya rambut. Adjust lah sendiri lah rambut korang. Okay. Itu sahaja. Easy.